Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu Ada aku nampak lagi. sama? Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Semua ada jemput. Tapi aku dilupakan. Kenapa? Hui! Datang. Jangan tak datang. Ya. Aku akan datang paling awal. Boleh aku makan banyak-banyak? Kerbau, kau nak bagi hadiah apa? Hadiah? Mana ada? Tak tulis pun. Kalau begitu, kita pergi makan je lah. Makan apa ni? Oh, kancil. Besok tupai buat majlis hari jadi. Betul tu. Ada banyak makanan kegemaran kita. Kau pergi ke? Ya, aku pergi. Tak sabar ni nak pergi ramai-ramai. Ya. Jangan cemarkan persekitaran. Nanti udara tak sihat. Hai kancil, mana kau menghilang? Dah lama aku cari. Hari ni hari jadi aku. Tahu. Sebab tu aku datang nak tolong kau buat persiapan. Oh, toce sai. Mari kita mulakan cepat.
Sekarang semuanya sudah bersih. Aku akan menyiapkan makanan untuk para tetamu pula. Wah, banyaknya makanan. Sedap pula tu. Tak sabarnya aku. Pai, ni hari jadi ke berapa? Rahsia. Kenapa tu, Pai? Tengok hidangan kita. Macam ada kurang je. Tak apa. Mari masuk dulu. Oh, si kera yang mencuri makananku. Nanti tahulah aku bagaimana mengajarnya. Ya, kita mesti ajar. Sikapnya yang tidak suka bergaul dan suka pula mencuri sudah melampau-lampau. Tapi bagaimana? Hai. Ada pun. Oh, macam tu. La 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 la. La 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 la. Apa agaknya yang disemburkan oleh tupai? Ha? Ulat mati! Apa hairannya ulat mati kat buah? Ara pun pernah jumpa ulat mati dalam buah. Memang pun. Tapi kera kan tak suka bergaul. Jadi dia ingat yang bukan-bukan. Dia ingat apa? Dia ingat tupai